Sepanjang bulan Ramadan ini, jangan lepaskan peluang untuk 3 amalan yang memang dilakukan oleh salafus salih. Mereka akan mempertingkatkan 3 amalan ini di sepanjang bulan Ramadan. Yang pertama, iaitu memperbanyakkan bacaan Al-Quranul Karim. Kalau tak boleh nak baca Al-Quran, cuba banyak mendengar, hadir dalam majlis-majlis pembacaan Al-Quranul Karim. Yang kedua, perbanyakkan solat, hayati solat kita dan pastikan solat kita khusyuk kepada Allah. Walaupun tak banyak, tapi setiap solat yang kita bawa memang benar-benar menjiwai. Tengok kesannya yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, biasanya ia khusus dalam bulan Ramadan, iaitu memberi orang makan. Bagi orang yang berada di sekeliling kita makan. Orang dulu-dulu, bila bulan Ramadan, mereka akan berkongsi juadah berbuka puasa, bersedekah ke masjid. Walaupun mereka bukannya orang kaya, tapi berkongsi itu akan meluaskan rezeki yang sangat luar biasa. Amalkan 3 benda ini. Sayang tau kalau berlalunya bulan Ramadan ini tanpa kita mempertingkatkan 3 amalan yang sangat luar biasa di dalam bulan Ramadan.